Malaysia, sebuah negara yang terus melangkah gagah menuju kemajuan dan kemodenan. Namun di sebalik kemajuan ini, muncul cabaran yang semakin membimbangkan. Isu perkauman, penyebaran kebencian dan perpecahan mula menular dalam masyarakat tanpa sempadan. Hati-hati dalam sebarang kenyataan atau tindakan yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman, tegas Menteri Perpaduan Aaron Agodaga. Persoalannya, siapakah yang akan membentuk jiwa dan masa depan generasi kita? Dan kedua-dua jawatan kuasa ini bersetuju untuk melaksanakan lafaz rukun negara ini di Dewan Rakyat. Maka kami Rukun negara, ideologi negara. Rukun negara menterjemahkan realiti kemajemukan Malaysia. Negara itu adalah asas kepada perpaduan, kepada kerajaan kita di Malaysia ini bersama-sama dengan Kerajaan Malaysia, dan kita melihat ianya amat penting untuk dikembalikan kepada budak-budi kita di peringkat sekolah dan juga universiti. Maka belialah harapan negara, jelajah belia rukun negara. Pemerkasaan nilai cita-cita dan prinsip rukun negara dipasak dalam jiwa generasi muda. Jelajah belia rukun negara mencetuskan anjakan pemikiran generasi muda daripada sekadar memahami konsep perpaduan kepada menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Jelajah ini bukan semata-mata program, tetapi gerakan yang membina generasi masa hadapan. Golongan muda memainkan peranan besar dalam menghayati semangat perpaduan, menjiwai rukun negara dan mempertahankan keharmonian Malaysia tercinta. Kerana masa depan Malaysia bermula dengan kita.